kucai, ayam, kambing, lembu. Sajalah bang jenis dumpling ni tengok hampa tak tahu. Anyway, kalau hampa tak suka salad, hampa kena try benda ni dulu. Nama dia Korean dumpling salad. Tak payah makan nasi dah, hampa makan ni je kenyang. Cara-cara dia hampa kena potong sayur-sayur yang crunchy ni. Tak kisahlah sayur apa pun, janji sayur yang hampa makan. Kalau hampa nak Melayu-Melayu sikit letaklah ulam, tak ada masalah. Tapi tak edit Korean dah lah. Next kita boleh masak dumpling. Hampa boleh rebus, hampa boleh goreng, hampa boleh steam. Ikut suka, janji jangan duk bakar lepong. Kadang-kadang kalau terbakar tu tak boleh buat apa juga. Dumpling ni aku dapat dari Mi Tarik Jalan Sultan. Semuanya dah diiktiraf halal. Hampa boleh makan tanpa ragu-ragu. Dan dumpling ni hampa boleh beli dekat cawangan-cawangan Mi Tarik Jalan Sultan yang terpilih. Hampa bacalah ada kat caption. Untuk assemble salad ni senang je, hampa petuk je lah matang-matang apa yang ada. Sekali dengan dumpling, sekali dengan sos. Nak buat sos tu just pakai bawang putih cincang, minyak bijan, cuka, gochujang, madu nak bagi manis sikit, sedikit cili powder dan bijan. Aku ada letak gula sikit sebab madu tu tak kuat manis. Macam mana madu tak manis? Lebah tak tiba je. Tapi kalau hampa makan dengan sayur tak rasa manis sangat. Aku rasa kalau hampa letak cili oil sikit, mantap. Hampa letak minyak ni dah macam balance lah dengan rasa kesihatan sayur tu. Tambah pula dengan dumpling yang juicy. Memang dah jadi hidangan sepinggan lengkap. Dah tua-tua ni kena banyakkan makan protein dan fiber. Jangan nak makan karbohidrat banyak sangat. Tak tahulah siapa yang buat piramid makanan. Macam tak betul